Sebab apa? Sebab kalau macam dulu bila berlaku Arab Spring, US dia berjaya tukar balik. Jadi Arab Spring berlaku di Mesir, kan? Mubarak jatuh naik Mursi, Mursi berjaya ditukar balik kepada Sisi. Libya, kan? Jatuh Muammar Gaddafi, tapi akhirnya kerajaan terus tak stabil sampai sekarang dan ketidakstabilan kerajaan tu menguntungkan US. Kan? Sama juga macam bila kita tengok di Yaman, macam tu juga. Kan kerajaan terus tak stabil, jadi masih menguntungkan US. Jadi Arab Spring ni, Tunisia contoh kan, naik sekejap Parti Nahdhah kan selepas Arab Spring, tapi akhirnya patah balik kepada rejim lama juga. Jadi dia berjaya patah balik, dia berjaya susun balik Arab Spring itu untuk berpihak balik kepada US. Tapi kalau berlaku Arab Spring kali ni, belum tentu benda tu akan berlaku. Sebab pengalaman revolusi di Syria dengan kejatuhan Bashar Assad, sekarang ni dah setahun lebih dah kan, dan mereka masih kekal, mana kerajaan Julani masih kekal. Jadi kalau sekiranya berlaku Arab Spring di Mesir, di mana-mana pun, naik pemerintah baru yang pro kepada Islamis, kemungkinan dia akan jadi Syria kedua. Jadi maknanya dia akan jadi ancaman baru kepada Israel dan seumpamanya. Sekarang Israel dah terlepas Syria. Jadi dia cuba berbaik-baik supaya tidak berlaku konflik yang banyak. Tapi sebenarnya dia dah terlepas Syria. Jadi tinggal dua lagi negara sempadan, iaitu Jordan dan Mesir. Jordan tahun lepas golongan Islamis menang banyak dalam kerusi parlimen.